Dia kata dia tak pakai foundation, tapi cantik macam pakai foundation. Aku pantang kalau nampak tinted sunscreen baru sebab I memang peminat. I pakai ni everyday kalau nak keluar, malas nak pakai makeup. Yang Sebi pakai tu kan, it's from Bugas. Yang ni. The reason why I suka tinted sunscreen sebab dia macam effect you pakai makeup, tapi dalam masa yang sama, dia repair you punya skin tau. The new packaging, it's giving exclusive, it's giving high end. Cantik, and it's very compact that you can actually bawa merata. Sebab few of my tinted sunscreen, size dia macam besar gabak. So kalau packaging yang macam ni, dia macam best. Sebab you boleh goncang dulu before you guna. Pakai one side. Certain tinted sunscreen kan, bila pakai tu kan, dia jadi macam berkeladak. Lepas tu dia jadi macam patchy-patchy. Yang ni, tak weh. So here's before and here's after. Dia tone upkan kulit I, tapi tak buat nampak kelabu, and dia buat kulit I nampak sihat. I macam pakai light makeup, tapi it's all tinted sunscreen. Cantik gila. Sekarang pukul 3.09, kita tengok lepas 2-3 jam macam mana, berminyak ke, lepas tu reapply okey tak. Tinted sunscreen daripada dekat, ni daripada jauh. Macam cantik tak? Nampak kelabu tak? Okey kan? Tak nampak berkeladak kan? Baru balik and currently it's 6:06. Nampak tak ada pun berlemoy ke apa, tak ada. Okey lagi cantik. So kita nak try reapply it. I'm super in love. I approve this tinted sunscreen.